Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Wah, Ponorogo, Presiden UMNO mana? Presiden UMNO Zahid Hamidi. Aku tengok dia sekarang ni geng, kenapa tengok? Dia nak pergi ke kanan pun tak kenal, dia nak pergi ke kiri pun tak kenal. Sebab apa kenapa tengok? Bila mana penyatuan ummah, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional tak pakai dia tau. Untuk buat penyatuan ni tak pakai Zahid Hamidi. Sebab apa kenapa tengok? Zahid Hamidi ni dia lebih pro kepada cikgu dia, pengurusi PH Anwar Ibrahim. Sebab tu kalau hampa tengok akar umbi UMNO di seluruh Malaysia dah. Mereka tak peduli pun Presiden mereka ni buat Ponorogo ni. Kalau hampa tengok. Sebab tu bila penyatuan ummah ni berjaya menawan dua negeri semenanjung, Johor dan Negeri Sembilan, hampa tengok pangai Presiden UMNO buat Ponorogo ni. Dia jadi panik geng, dia jadi panik. Seolah-olah macam dia takut cikgu dia, pengurusi PH ni akan menghantam dia dari belakang. Sebab tu bila kita tengok asal UMNO dan Perikatan Nasional menang saja, selepas pengumuman diumumkan, esok tu hampa tengok akan jadi masalah. Akan jadi masalah bila mana nak lantik Menteri Besar dan Barisan Esko. Sebab apa? Wak Ponorogo ni bila dia masuk campur saja akan jadi masalah. Inilah aku nak beritahu dekat seluruh kepimpinan lah. Seluruh kepimpinan yang berada di akar umbi, terutama sekali UMNO ni lah. Aku memang respect dengan apa. Sebab apa? Apa dia tak pakai dah kata-kata Presiden Wak Ponorogo tu. Apa dah berani buat keputusan sendiri. Bila akar umbi berani buat keputusan sendiri, hampa tengok sekarang ni keputusan tu telah memihak kepada hampa. Betul tak? Sebab tu bila adanya penyatuan ummah ni, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional ni memang confirm, memang tak diungkap lagi lah. Negara kita ni akan dipimpin oleh kepimpinan Melayu Islam yang akan mengambil alih balik pucuk kepimpinan pentadbiran negeri dan persekutuan geng. So sekarang ni hampa tengoklah Presiden UMNO sendiri, dia seolah-olah serang goyang, dipukul ribut, ke kiri ke tak betul, ke kanan pun dia dah tak betul geng sekarang ni. So apa yang boleh aku katakan sekarang ni, kita pun semua rakyat Malaysia ni yang tak terlibat dengan politik, yang tak terlibat dengan parti-parti dalam Malaysia ni, kita dapat melihat geng, Presiden UMNO ni sekarang, bila mana PRN Negeri Sembilan baru-baru ni, sebelum lagi pengundian, hari mengundi, dah dia buat masalah. Hampa tengok bila mana dia membidas ceramah politik daripada Datuk Seri Sanusi Mat Noor berkenaan dengan Melayu dan tanah Melayu, India dan tanah India. Hampa tengok sendiri Presiden UMNO ni, dia sendiri yang melambung geng. Dia yang lambung. Dia lambung cerita tu. Lepas tu yang puak-puak, yang bangang-bangang DAP pun semua ni, PKR semua ni, mereka pun melibas hasil lambungan daripada Presiden UMNO tu. Kita semua sendiri pun dah kita dapat tengok betapa Presiden UMNO ni dia lebih memihak kepada di belakang dia adalah DAP dan PKR, terutama sekali PH geng. So sekarang ni tahniah jugalah kena ucapkan kepada seluruh kepimpinan UMNO di seluruh Malaysia ni, bahagian akar umbi ni, cawangan-cawangan PDM semua, kerana hampa berani menolak cakap Presiden yang tak guna, iaitu Presiden UMNO ni, yang tak boleh dipakai lah. Kalau kita tengok dia dan cikgu dia cuba mencatur tapi tidak berjaya geng. Asal menang je, esok tu akan jadi masalah anti MB dan anti ESCO. Sebab apa? Sebab Wak Ponorogo ni selalu akan buat kacau. Alright geng, apa pun rakyat Malaysia, kita standby, kita tengok di Melaka pula selepas ini, pastikan PH, parti yang tak guna ni, tidak lagi memerintah negeri dan kerajaan persekutuan lepas ni. Alright geng, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.